Kelompok pertama, huruf-huruf yang boleh bersambung selepasnya. Ba, ta, tha, ja, ha, kha, ca, sa, sha, sa, da, ta, za, a, nga, gha, nga, fa, pa, qa, ka, ga, la, ma, na, tha, ha, ya, ya. Manakala kelompok yang kedua yang tidak boleh bersambung selepasnya. A, da, za, ra, za, wa, va, ta marbutah. Manakala kelompok yang ketiga huruf yang tidak boleh bersambung sebelum dan selepas. A, hamzah,